Assalamualaikum. Okey. Umi ni bukan Umi punya idea ya. Ini student Umi yang share. Okey. Ni minyak ni. Ya Allah. Sapulah. Umi cari Umi punya. Baru tak tahu kat mana. Letak minyak makan dekat ni. Dekat ni. Ini sorry ya. Ni kemek tepi ni. Sebabnya kukus Umi pasti. Jadi kukus tu tak boleh nak masuk kalau bulat. So Umi kemekkan je tepi ni. Tapi dah tak boleh masuk. Lepas tu ambil plastik yang jernih. Letak macam ni. Okay. Ni. Kita bagi dia. Okay. Kat sini. Nampak ni. Okay. Umi first time try je. Tak tahulah. Tak jadilah. Lepas tu Umi potong lah tepi ni. So potong keliling. Kita try tak dah jadi. Nanti Umi tengoklah. Umi tunjuklah video ni. Nampak dah. Nampak tak? Dia melekat. Yang ni tanda harga tu belah sana. Okay, kita ambil belah dalam. Kukus guna pengukus ni je. Okay. Umi intai je, nampak je dia menggelembung. Umi angkat lah. Sebab Umi ada dua je talam ni. Talam ni nampak tak? Umi kemek kan kiri kanan. Sebab kukus Umi kan jenis ni. Dia... So, kita tolong. Umi kemek. Guna ni senang. Okay, nampak? Ni plastik tu tadi. Oh, thank you sangat tips ni. Okay. Tips yang sangat berguna. Okay. Tak payah nak bubuh minyak, talam tak kotor. So pada nak buat laksam tu, okey lah. Gunalah tips ni. Nampak ni laksam comel. Umi guna tepung. Nanti Umi tunjuk tepung apa Umi guna. Okay. Cuba comel tak? Comel. Umi pakkan sikit. Tu nampak. Tu dah masak dah. Dah menggelembung dah Umi guna tu. Saya angkat. Nampak Umi guna pelipik. Alhamdulillah dah siap dah laksam. Thank you bagi tips guna apa? Pelapik tu. Siapa ke nama lah? Umi tak ingat lah. Lupa nama, sorry. Ni dah potong dah. Jadilah menu berbuka puasa untuk hari ni.